thank you to everyone, to my dearest friends, Dr. Sadam, Dr. Raf, Dr. Dahlia, Dr. Sarah, everybody whom I really appreciate all your hard work, effort, and help lah. I'm really touched by your gesture and wishes. Thank you so much. Thank you. Berlarilah kemanapun, jika kau milikku, sampai jumpa lagi di titik terakhir kita. Mulai lagi, ku lepaskan walau sakit, sedikit demi sedikit, ku terima walau perih. Terima kasih banyak kepada Tuan Jabatan Dr. Sophie kerana sudi meluangkan masa datang, kepada semua rakan-rakan saya yang sudi meluangkan masa lah untuk hari ini. Dan saya berharap tuan-tuan dan puan akan terus berjaya lah dan mendapat bos yang sangat baik lah, lagi baik dari saya. kan kita harap yang terbaik, so kita boleh jadi satu keluarga lah, bukan saja satu pasukan, satu keluarga yang saling bantu membantu. Saya pun tak jauh, saya kat Putrajaya sama dengan Dr. Sophie, blok sama, jiran sama. So of course saya harap sudi menerima saya lah kalau saya datang say hi lah kat Pejabat Kesihatan Putrajaya. So itu, thank you very much semua. Thank you again. Thank you. Thank you. Masih lagi maintain lah badan dia lah. Sekarang ni pun tengah diet lagi ni, tapi hari ini saja bagi nangis. Dengan bos saya ini, dia sanggup datang daripada KKM untuk menghadiri. Saya sungguh terharu lah dengan itu. Selama 7 tahun saya duduk sini, macam-macam perkara yang seronok dengan rakan-rakan yang sporting, bos yang sporting. Apa-apa masalah dia okey lah, steady lah. Jadi terima kasihlah kepada rakan-rakan sekalian yang banyak membantu saya. Mungkin tu je lah ucapan, nanti saya simpan untuk 26 pula lah. Okey.